أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah, 100% puji-pujian yang ada di dalam alam ini semuanya kena pada Allah, tidak kena kepada mana-mana makhluk pun. Daripada Allah segala puji-pujian itu datang, dan kepada Allah juga segala puji-pujian itu kembali. Kita sangat-sangat bersyukur kerana pada malam ini sampailah pengajian kitab Ihya kita kali yang ke-17, merangkap khatam kitab ilmu. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kitab Ihya ini juga dikenali sebagai kitab 40, kerana di dalamnya terdapat 40 buah kitab karangan Imam Al-Ghazali yang dia satukan sebagai sebuah kitab besar. Dan setakat ini kita tamatkan kitab ilmu, yakni kitab yang pertama. Mula-mula kita tengok latar belakang kitab Ihya Ulumuddin. InsyaAllah malam ini kita akan imbas balik, seimbas lalu pelajaran sepanjang kitab ilmu ni, daripada kuliah yang pertama sampailah kuliah kali yang ke-16. Pengajian kita di surau ini bermula pada 26 Februari 2014. Kita buat sebulan sekali, yakni pada hari Rabu keempat setiap bulan. Siapakah pengarang kitab Ihya ini? Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, ataupun nama penuh dia Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama sebenar dia Muhammad. Apakah antara kelebihan Imam Al-Ghazali ini? Imam Al-Ghazali ini merupakan mujaddid, pembaharu untuk kurun yang kelima hijrah. Selain itu beliau juga merupakan mujtahid mutlak dalam bidang tasawuf, dan dalam fiqh mazhab Asy-Syafi'i beliau berdarjat mujtahid mazhab, tak sampai mujtahid mutlak, mujtahid mazhab saja. Dia mujtahid mutlak dalam tasawuf. Bagaimanakah cara Imam Al-Ghazali meninggal dunia? Menurut Ibnul Jauzi, dia riwayatkan dalam kitab Al-Tabat Indal Mamat, adik Imam Al-Ghazali, iaitu Imam Ahmad Al-Ghazali. Imam Ahmad bin Hanbal orang lain, yang tu pengasas mazhab Hanbali. Yang ni ulama besar juga, Imam Ahmad Al-Ghazali, adik kepada Imam Ghazali. Cerita Imam Ahmad, adik Imam Al-Ghazali ini, pada suatu hari Isnin 14 Jamadil Akhir menjelang subuh, Imam Al-Ghazali dia ambil uduk, lepas tu dia mendirikan solat subuh. Selesai solat subuh, dia pun minta dibawakan kepada dia kain kafan dia. Dia siap dah kain kafan dia. Dia cium kain kafan dia tu, sambil dia pun berkata, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat dengan penuh persediaan untuk hadir ke hadrat Allah Ta'ala, Raja yang berkuasa. Kemudian Imam Al-Ghazali pun dia melunjurkan kaki dia, dia menghadap kiblat dan meninggal dunia sebelum matahari naik. Seolah-olah dia tahu dah, dia pun siap-siap dah, siap-siap dah nak mati tu, dah bersedia dah. Jadi mati dalam keadaan husnul khatimah. Apakah maksud Ihya Ulumuddin? Maksud dia menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kenapa kitab ni dinamakan Ihya Ulumuddin? Di antara sebab dia, pada zaman Imam Al-Ghazali tu, orang-orang yang bergelar ulama ni ramai, dan pembangunan ilmu pun sangat pesat, khususnya ilmu agama. Tetapi seolah-olah tak ada roh, kerana umat pada zaman itu dia tumpukan aspek zahiriah, sedangkan aspek dalaman yang berkaitan soal-soal hati,
soal-soal kerohanian, soal-soal tasawuf dipinggirkan, diabaikan. Ilmu banyak, ulama pun ramai, tapi ilmu-ilmu yang luaran. Dari segi kerohanian, ramai ulama pun rosak, umat lagilah ramai rosak. Jadi Imam Al-Ghazali dia namakan Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama tu, nak bagi ada roh pada ilmu-ilmu agama. Bagaimanakah pembahagian isi kandungan kitab Ihya ini? Kitab Ihya ni dikenali sebagai kitab 40, sebab di dalam dia ada 40 buah kitab. Semuanya karangan Imam Al-Ghazali, dan kitab ilmu yang sedang kita lalui ini adalah kitab yang pertama. Berapa lama masa diperlukan nak khatamkan keseluruhan kitab Ihya ini? Yang 40 kitab tu nak selesai berapa lama? Kita agak-agak sajalah. Seandainya disyarahkan secara terperinci, seminggu sekali, mungkinlah akan dapat dikhatamkan dalam tempoh 20 tahun lebih, 20 ke 23 tahun. Contohnya di Surau An-Nur, di Sungai Nyok sana. Yang kedua, jika disyarahkan secara ringkasan, yakni sebulan sekali, lebih kurang yang tu juga 20 ke 23 tahun. Contohnya di Surau Al-Akhbar ni lah, di Sungai Kerang ni. Dan kalau nak disyarahkan secara terperinci, sebulan sekali, mungkin akan ambil masa 80 tahun lebih. Yang ni di luar keupayaan kita lah. Sebagai perbandingan dia, kitab ilmu kita syarahkan di Sungai Nyok sana, dikhatamkan dalam 82 kali kuliah. Tapi di sini hanya 17 kali sahaja. Jauh beza lah, sebab di sini hanya ringkasan. Isi kandungan kitab Ihya. Kitab Ihya yang 40 buah kitab ni bolehlah dibahagikan kepada 4 bahagian yang besar. Yang pertama, bahagian ibadah, ada 10 kitab. Yang kedua, bahagian pekerjaan sehari-hari, 10 kitab. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang membinasakan ataupun sifat-sifat mazmumah, 10 kitab. Yang keempat, perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji pada syarak, ada 10 kitab. Kitab-kitab tu tuan-tuan baca sendirilah. Yang 40 tu setiap satunya kitab apa, kitab apa, kitab apa. 40 kitab semua. Okay, kita sekarang belajar kitab ilmu. Kenapa kitab ilmu, kitab yang pertama ni sangat penting untuk kita selesaikan? Kerana kitab ilmu ni dia merupakan kunci. Kunci untuk kita faham jalan Imam Al-Ghazali, dan juga kunci untuk kita faham macam mana cara kitab Ihya ni. Apabila kita dah faham kitab ilmu ni, kita dah dapat kunci dia, maka senanglah untuk kita selepas itu nak menerokai isi kitab ini dengan berkesan. Kalau tidak, Imam Al-Ghazali mungkin maksudkan lain, kita faham lain. Jadi kena selesai kunci dia dulu, yakni kitab ilmu. Penting sangatkah kitab ilmu ni? Kenapa tak lompat kitab nombor 3, nombor 7, nombor 32 tu kan? Pentingnya kitab ilmu ni, sampaikan Imam Al-Ghazali dia letakkan kitab tauhid, kitab akidah pun dia letakkan pada tempat yang kedua. Kitab ilmu nombor 1 dulu. Padahal tauhid dengan akidah lah yang paling penting kan. Dia letak kitab ilmu nombor 1 supaya nak faham macam mana cara jalan dia, cara fikiran dia. Apakah perbezaan antara kitab Ihya dengan kitab-kitab lain yang sejalan dengan kitab Ihya pada zaman itu dan sebelumnya? Sebelum zaman Imam Ghazali dan pada zaman Imam Ghazali itu dah ada dah kitab-kitab yang macam ini. Tapi tak tersusun dengan baik. Imam Ghazali dia susun dengan lebih cantik lagi, dan dia buat penambahan. Yang pertama, Imam Ghazali dia perincikan lagi isi kandungan kitab-kitab terdahulu. Mungkin kitab-kitab tu tak berapa nak terperinci, dia bagi perinci lagi. Yang kedua, isi kandungan kitab-kitab sebelum itu terpisah-pisah. Jadi Imam Ghazali dia susun cantik-cantik. Tu yang jadi 40 kitab tu. Yang ketiga, Imam Ghazali dia tapis. Mana-mana bahagian yang tak berapa penting dia tapis, buang. Yang keempat, Imam Ghazali dia susun lawa-lawa, nak elakkan
berulang-ulang cerita yang sama. Dan yang kelima, Imam Ghazali dia lengkapkan, dia sempurnakan mana-mana bahagian yang tak lengkap, yang tak sempurna dalam kitab-kitab sebelum ini. Seterusnya, adik Imam Al-Ghazali ni ulama besar juga. Siapakah dia? Nama dia Mujiduddin. Yang tu gelaran dia. Abul Futuh Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama yang paling mulia ni Muhammad dengan Ahmad. Tu berderet-deret. Muhammad bin Muhammad. Yang dia Ahmad bin Muhammad. Semua nama sama. Siapakah antara pengikut Tariqah Al-Ghazaliyah, jalan Imam Ghazali ni? Antaranya adik dia sendirilah, Imam Ahmad Al-Ghazali. Walaupun adik dia mendahului dia satu ketika dari segi kerohanian. Sebab semasa Imam Al-Ghazali jadi imam, adik dia jadi makmum, tiba-tiba adik dia mufarakah, adik dia pun berhenti keluar. Lepas sembahyang dia pun tanya, kenapa tadi kamu potong jalan? Adik dia kata secara kasyafnya dia nampak abang dia ni berlumuran dengan darah. Sebab tu dia keluar. Ada sesuatu yang tak kena. Imam Ghazali pun dia fikir balik, memang betul. Sebab masa itu dia lebih kepada fiqh. Dia ulama fiqh lagi. Tasawuf pun dia ada, tapi dia lebih pada fiqh. Dalam semayang tu dia fikir tentang masalah agama, tentang darah wanita. Bukan fikir benda lain, tentang masalah agama juga. Menyebabkan semayang dia tu kualiti dia kurang. Jadi adik dia secara kasyafnya boleh nampak, dia nampak berlumuran dengan darah. Jadi dia pun berhenti. Selepas itu Imam Ghazali pun terfikir, rupanya semayang dia belum cukup khusyuk lagi. Itu yang dia beruzlah lepas daripada itu. Dan akhirnya dia lebih daripada adik dia pula lagi. Sampaikan adik dia pun ikut dia. Yang ikut jalan Imam Al-Ghazali lagi Nizam Al-Mulk, yang ni Perdana Menteri, murid Imam Ghazali. Seterusnya Ibnu Tuman, pengasas kerajaan Muwahhidun di Maghribi, sekarang ni Morocco, dulu disebut Marrakesh, murid Imam Al-Ghazali. Lagi Syekh Ainul Khuda, murid kepada Imam Ahmad Al-Ghazali. Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, kemudiannya dia mengasaskan Tariqat Syaziliyah. Syekh Muhammad As-Suhaimi, kemudiannya mengasaskan Tariqat Muhammadiyah. Syekh Abdul Qahir Abu Najib As-Suhrawardi, Syekh Abu Hafs Umar As-Suhrawardi, kemudiannya mengasaskan Tariqat Suhrawardiyah. Syekh Ahmad Ad-Dayurbi, Syekh Ismail bin Muhammad Salim, Syekh Ibn Faris dan lain-lain. Apakah antara karangan Imam Al-Ghazali yang lain? Imam Ghazali ni banyak kitab dia, yang hilang, yang tak jumpa pun ada. Antaranya yang terkenal, yang ini semua ada pada saya. Banyak lagi yang tak ada. Kitab Ihya Ulumuddin, Mishkatul Anwar, Kimya As-Sa'adah, Risalah Laduniyah, Al-Munqidh Minad Dhalal, Mukashafah Al-Qulub, Tahaffuz Al-Falasifah, Ayyuhal Walad, Nasihat untuk raja-raja, untuk pemimpin, dan banyak lagi karangan-karangan dia. Yang disebutkan ni ada dalam simpanan saya. Apakah nama kitab-kitab lain yang berkaitan dengan kitab Ihya ini? Kadang-kadang kita ada belajar ringkasan kitab Ihya tapi kita tak perasan. Antaranya kitab Bidayatul Hidayah. Yang ni banyak masjid surau aja. Karangan Imam Al-Ghazali sendiri, bolehlah dianggap sebagai ringkasan kepada kitab Ihya. Antaranya lagi kitab Minhaj Al-Abidin. Yang ni pun banyak masjid surau aja. Karangan Imam Al-Ghazali, ringkasan juga kepada kitab Ihya. Seterusnya Hidayatus Salikin, karangan ulama Melayu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Yang ni pun banyak masjid surau aja, ringkasan kepada kitab Ihya juga. Seterusnya kitab Siyarus Salikin, Abdul Samad Falimbani. Buku Putih Ihya, kitab Bimbingan Mukminin, kitab Mutiara Ihya Ulumuddin, kitab Mau'izatul Mukminin Syekh Ad-Dimashqi, kitab Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi, kemudian dilengkapkan lagi oleh Ibnu Khudamah. Semua ini bolehlah dikatakan sebagai ringkasan kepada kitab Ihya. Kadang-kadang kita dah belajar ringkasan dia, kita tak perasan sebab tak tahu. Ada orang, dia cuba nak baca dan faham kitab Ihya ni, tapi tidak faham ataupun tersalah faham. Apa sebab-sebab dia?
Antaranya, yang pertama sebab dia tak bertanya ataupun tak belajar daripada orang yang tahu. Yang kedua, dia tak khatamkan kitab ilmu terlebih dahulu. Kitab yang mula-mula dia kata ni kitab ilmu biasa saja, tak mau belajar dulu ni. Terus masuk kitab tauhid ke, kitab cinta ke, kitab takut dan harap ke, menyebabkan dia salah faham. Padahal kunci dia terletak pada kitab ilmu. Kena selesai kitab ilmu dulu. Yang ketiga, kerana tidak khatamkan kitab tauhid. Selepas selesai kitab ilmu, kena khatamkan kitab tauhid. Dah selesai dua kitab ni, nak pergi mana-mana kitab pun ikut kata boleh lah, tak ada masalah dah. Tapi kena selesai dua kitab ni dulu. Yang keempat, sebab tidak tahu isi kandungan kitab-kitab Imam Ghazali yang lain yang berkait rapat dengan huraian Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ni sungguh pun dia perincikan dah kitab ni. Kadang-kadang huraian dia tu terletak dalam kitab dia yang lain. Sebab dia bertaraf profesor, dia nak turun nak ajar kepada orang-orang awam, dia cuba nak ringkaskan. Tapi dia ringkaskan pun kadang-kadang ada yang tak terhurai. Rupanya huraian dia ada dalam kitab yang lain. Maksud dia, siapa nak baca kitab Ihya ni, dia kena ambil masa juga, ambil tahu 4 lagi kitab Imam Ghazali yang lain. Barulah kot-kot tak tersalah faham. Yang pertama kitab Kimia As-Sa'adah, yang kedua kitab Mishkatul Anwar, yang ketiga Risalah Laduniyah, dan yang keempat kitab Al-Muqif Minad Dalal. Kena ambil tahu isi kandungan kitab-kitab ni. Baca kitab Ihya baru dia tak kacau. Kitab ilmu, apakah bab-bab yang terdapat dalam kitab ilmu? Ada 7 bahagian. Kitab Ihya ni ada 40 kitab. Kitab yang pertama kitab ilmu. Dalam kitab ilmu ni ada 7 bahagian, 7 bab. Yang pertama, kelebihan ilmu. Yang kedua, ilmu-ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Bab yang ketiga, ilmu-ilmu yang tercela. Bab yang keempat, bahaya-bahaya perdebatan. Bab yang kelima, adab-adab penyampai ilmu dan penuntut ilmu. Bab yang keenam, cara-cara nak mengenali ulama dunia dan ulama akhirat. Bab yang ketujuh, pelajaran yang baru lepas bulan sudah, tentang akal, hakikat akal. Mula-mula kita imbas dulu bab 1, kelebihan ilmu. Apakah kelebihan ilmu? Surah Az-Zumar ayat 28. Katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ni Tuhan tanya. Jawapan dia tentulah tak sama. Surah An-Naml ayat 40. Berkatalah orang yang mempunyai ilmu dari kitab, aku sanggup membawanya kepada engkau. Yang ni cerita Asif bin Barhiyah. Sungguh pun jin, ada sejenis jin yang handal, dia boleh bawa istana Balqis. Sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada mesyuarat dia, daripada tempat duduk dia, dah sampai dah. Tapi ada satu orang manusia ni, dia ada ilmu daripada kitab, dengan sekelip mata saja boleh sampai. Ni kelebihan. Surah Al-Ankabut ayat 43. Contoh-contoh itu kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang mengerti kecuali orang-orang yang berilmu. Dalam Al-Quran ni dia banyak perumpamaan-perumpamaan. Tambahan pula dia gunakan bahasa sastra. Jadi nak memaham ni kena orang-orang yang ada ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan, nescaya dianugerahkannya pemahaman dalam agama dan diilhamkannya petunjuk. Yang ni kelebihan ilmu. Jadi kita sendiri masing-masing rasalah diri kita ni, adakah semakin faham? Kalau semakin faham tu maksud dia baguslah. Tuhan nak tolonglah tu. Tuhan nak tolong sangatlah tu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Kata Nabi Muhammad SAW, maksudnya orang berilmu itu ialah pewaris para nabi. Kita ni termasukkah dalam kalangan pewaris para nabi? Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi lagi, meminta ampun untuk orang-orang berilmu apa yang di langit dan di bumi. Sampai begitu sekali. Orang yang ada ilmu ni, khususnya ilmu agama, penghuni langit, penghuni bumi, minta ampunkan untuk dia. Agak-agaknya kita termasukkah ke dalam golongan ini? Kalau termasuk, alhamdulillah, syukur. Hadis riwayat Abu Dawud, kelebihan orang berilmu berbanding orang abid.
Orang abid ni orang yang rajin buat amal ibadah. Ialah seperti kelebihan bulan purnama berbanding bintang-bintang yang lain. Jadi sangat jauh bezalah bulan purnama tu dengan besarnya, dengan cerahnya. Sedangkan bintang-bintang ni kita nampak kecil-kecil, walaupun banyak tapi kecil-kecil dan tak berapa cerah. Jadi kita nak jadi yang mana, bulan purnama kah ataupun sekadar bintang-bintang saja? Jadi bintang pun jadilah. Kadang-kadang tak sampai bintang-bintang pun, sebab kita tak termasuk golongan yang abid pun. Rugilah. Kalau bukan jadi ulama pun paling kurang jadi abid jadilah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kelebihan orang berilmu berbanding orang abid adalah seperti kelebihan aku, yakni Rasulullah, daripada orang yang paling rendah dalam kalangan para sahabat aku. Sahabat Nabi ni ramai, yang paling rendah tu berbanding dengan Nabi Muhammad, yang tu jarak beza dia antara orang yang berilmu dengan orang yang ilmu kurang tapi rajin buat amal ibadah. Sayyidina Ali berkata kepada Kumail, ilmu ni lebih baik daripada harta. Sebab apa? Sebab ilmu ni dia menjaga kita, sedangkan harta kita nak kena jaga dia. Ilmu ini dia pemutus ataupun penghukum, sedangkan harta itu barang yang tertakluk dengan hukuman. Harta ni barang yang dihukum, ilmu tu dia penghukum. Harta juga dia akan berkurang kalau kita keluarkan, sedangkan ilmu akan bertambah apabila kita keluarkan. Kata Sayyidina Ali, yang ni bukan hadis. Orang berilmu adalah lebih utama daripada orang yang selalu puasa, selalu solat dan berjihad. Itu kelebihan orang berilmu. Kata Ibnu Abbas, Nabi Sulaiman bin Daud disuruh pilih, nak ilmu kah, nak harta kah, nak kerajaan. Jadi Nabi Sulaiman dia pilih ilmu. Disebabkan dia pilih ilmu tu tadi, Tuhan anugerahkan kepada dia harta dan kerajaan. Dia tak pilih harta, tak pilih kerajaan, dia pilih ilmu. Disebabkan pilih ilmu, tiga-tiga pun dapat. Menunjukkan fadilatnya ilmu ni, lebihnya ilmu ni. Ibnul Mubarak tidak memasukkan orang tak berilmu dalam golongan manusia. Kalau tak ada berilmu ni, kata Abdullah bin Mubarak, ni bukan manusia ni haiwan. Kata Fatul Mausuli, bukankah orang yang sakit itu apabila tidak mahu makan dan minum akan mati? Dia tu dah sakit, tak mau makan, tak mau minum pula, lama-lama mati. Betul ke tidak? Orang pun menjawab, memang betul. Lalu kata Fatul Mausuli, sama macam tu jugalah dengan hati kita. Sekiranya hati kita ni tak mau kepada hikmah, tak mau kepada ilmu agama ni dalam masa 3 hari, maka hati tu pun mati. Masuk hari keempat tu kira mati dah. Apatah lagi kalau dah bertahun-tahun, berbulan-bulan tak datang ke majlis-majlis agama. Dia seolah-olah banyak dinding dah, nak kena pecah satu-satu dinding tu cukup sukar dah. Dah berapa kali 3 hari dah kita tidak bersama-sama dengan ilmu-ilmu agama. Kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya makanan hati itu ialah ilmu dan hikmah. Dengan kedua-dua itulah hati dapat hidup, sebagaimana tubuh badan hidup dengan makanan. Kata Hasan Al-Basri, ditimbang tinta para ulama dan darah para syuhada. Dakwat yang ulama-ulama guna ditimbang dengan darah orang yang mati syahid, maka beratlah timbangan tinta para ulama berbanding darah para syuhada. Hebat lagi ni tinta para ulama ni berbanding darah para syuhada. Kata Ibnu Mas'ud, demi Tuhan yang jiwaku dalam kekuasaannya, sesungguhnya para syuhada dalam perang Sabil itu, orang-orang yang mati syahid tu, lebih suka dibangkitkan oleh Allah nanti sebagai ulama. Mereka tu dah mati syahid dah, masuk syurga dah. Tapi kalau boleh nak kembali ke dunia, nak jadi ulama dan mati syahid sekali lagi, kerana mereka melihat kemuliaan ulama. Pada hari akhirat nanti, dalam kalangan penghuni syurga ada satu golongan saja yang nak patah balik ke dunia. Golongan lain tak mau patah balik dah, seronok dah. Golongan manakah yang nak patah balik tu? Golongan orang yang mati syahid. Mereka nak patah balik sebab dah nampak betapa hebatnya mati syahid ni, dia punya ganjaran. Kalau boleh nak hidup balik, nak mati syahid lagi. Selain itu, mereka juga dah nampak betapa hebatnya
ganjaran yang diperolehi oleh orang-orang berilmu dalam syurga nanti. Jadi para syuhada ni kalau boleh nak patah balik ke dunia, nak jadi ulama, lepas tu nak mati syahid. Ni satu golongan yang nak patah balik ke dunia. Golongan-golongan lain tak mau patah balik dah, seronok dah dalam syurga. Kata Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Ahmad bin Hanbal, bertukar-tukar fikiran tentang ilmu pada sebahagian daripada malam lebih aku suka daripada beribadah pada malam itu. Jadi malam-malam kita pula dihabiskan dengan apa? Seterusnya, apakah kelebihan menuntut ilmu? Kita pergi lajulah ya, sebab nama pun imbasan. Yang kita duk menuntut ilmu ni, apakah kelebihan dia? Hadis riwayat Imam Muslim, sesiapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, dianugerahi oleh Allah kepada dia jalan ke jannah, yakni jalan ke syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Hibban, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu sebagai tanda rela akan usaha penuntut ilmu tu tadi, tanda suka. Jadi orang yang menuntut ilmu ni dia berada di bawah naungan sayap para malaikat, walaupun dia tak nampak para malaikat tu. Kata Abu Darda, aku lebih suka belajar satu masalah daripada mengerjakan sembahyang satu malam. Kata Abu Darda lagi, hendaklah engkau berilmu. Kalau tak berilmu pun menuntut ilmu. Kalau tak menuntut ilmu pun mendengar ilmu. Dia suka, orang yang menuntut ilmu tu dia suka. Tetapi janganlah engkau jadi yang keempat. Tuntut ilmu pun bukan, jadi orang berilmu pun bukan, suka kepada orang yang tuntut ilmu pun bukan. Maka binasalah engkau. Kata Abu Darda lagi, sesiapa yang berpendapat bahawa pergi menuntut ilmu itu bukan suatu jihad, maka dia ialah orang yang kurang fikiran dan akal. Ni orang yang tak berapa betul. Sebenarnya menuntut ilmu ni salah satu daripada cabang jihad juga. Kalau orang tu kata ni tuntut ilmu ni bukan jihad ni, Abu Darda jawab, orang ni orang tak berapa betul. Kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu adalah lebih utama daripada melakukan ibadat sunat. Itulah antara kelebihan-kelebihan menuntut ilmu. Seterusnya, kelebihan-kelebihan fadilat menyampaikan ilmu pula. Kita dah tuntut ilmu dah, sampai pula pada orang, apa pula kelebihannya? Surah Al-Fussilat ayat 33. Siapakah lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia sendiri melakukan amalan yang soleh? Maksudnya orang yang menyampaikan ilmu ni, dia menyeru kepada Allah, tarik orang kepada Allah. Inilah orang yang terbaik. Adakah kita termasuk dalam golongan orang yang terbaik itu tadi? Hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya dengan sebab engkau maka diberi petunjuk oleh Allah akan seseorang. Disebabkan kita ni, kita sampaikan satu ilmu, orang pun ikut ilmu kita tu, itu adalah lebih baik bagi engkau daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ni hadis yang popular. Apabila mati seorang anak Adam, putuslah amalnya selain daripada 3 perkara. Salah satu ialah ilmu yang dimanfaatkan. Maksudnya kita kena sampaikanlah ilmu, sekurang-kurangnya kepada ahli keluarga kita lah. Kata Sayyidina Umar, barang siapa menceritakan suatu hadis lalu diamalkan oleh orang, maka untuk orang itu pahala sama seperti pahala yang diperolehi oleh orang yang mengamalkannya. Kita sampaikan satu hadis, orang tu pun dia beramal menurut hadis tu, kita dapat sama, tak kurang walaupun sedikit. Kata sebahagian ulama, yakni orang-orang berilmu agama ni lampu segala zaman. Masing-masing ulama dia jadi lampu pada zaman dia. Orang-orang yang hidup sezaman dengan ulama tu tadi akan dapat memperoleh nur, cahaya daripada ulama tu tadi. Jadi tak mahukah kita menjadi lampu? Sekurang-kurangnya penyuluh kepada keluarga kita. Kalau dapat lebih lagi bagus, penyuluh kepada kampung kita. Lebih lagi bagus, dapat menerangi daerah kita, menerangi negeri kita, menerangi negara kita, ataupun menjadi penyuluh ataupun lampu kepada dunia, seluruh dunia.
peringkat antarabangsa, lagilah bagus. Kata Yahya bin Mu'az, ulama itu lebih mengasihi umat Nabi Muhammad berbanding bapa dan ibu mereka sendiri. Orang pun tanya, macam mana boleh jadi macam tu? Jawab Yahya bin Mu'az, kerana bapa dan ibu mereka biasanya memelihara anak-anak ni daripada terkena neraka dunia. Sedangkan para ulama, dia memelihara anak-anak kita, dia nak bawa selamat daripada neraka akhirat. Neraka dunia ni ikut umur kita lah. Umur kita 70 tahun, 70 tahun lah. Kita hadapi segala susah payah. Tapi kalau di akhirat, selama-lamanya. Yang ulama-ulama tadi, dia nak selamatkan kita ni yang selama-lamanya tu. Dalil-dalil akal tentang kemuliaan ilmu. Yang ni baca sendirilah. Bab yang kedua, ilmu-ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Apakah maksud ilmu-ilmu yang fardu ain? Ilmu-ilmu yang fardu ain ni ialah ilmu-ilmu yang mesti setiap orang tahu. Kalau dengan sengaja tak ambil kisah untuk belajar, tak mau tahu, individu tersebut akan mendapat dosa. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fardu kifayah? Fardu kifayah ni ilmu-ilmu yang mesti diketahui oleh sekurang-kurangnya satu orang dalam satu-satu kelompok masyarakat. Kalau dengan sengajalah dalam masyarakat tu tak ada satu orang pun yang tahu, maka seluruh masyarakat itu akan berdosa. Apakah ilmu-ilmu yang menjadi fardu ain kepada kita? Ilmu muamalah, yang ni ilmu yang confirm fardu ain. Dan ada khilaf tentang ilmu mukasyafah. Sebahagian ulama kata ilmu mukasyafah ni fardu ain, setengah lagi kata tidak fardu ain. Apakah ilmu muamalah yang menjadi fardu ain itu? Yang pertama, betulkan akidah. Kemudian kita laksanakan apa yang Allah suruh dan tinggalkan segala yang Allah larang. Tingkatan-tingkatan warak. Warak ni ada 4 tingkat kata Imam Ghazali. Yang pertama, dia tu warak lah. Warak tingkat yang mana? Tingkat yang paling bawah ialah warak orang-orang awam. Dia ni punya warak, dosa-dosa besar dia tak buat, dosa-dosa kecil pun dia usaha nak elak. Orang yang peringkat ini, dia warak peringkat awam. Biasanya dia bolehlah kita ambil nak jadi saksi, ataupun nak jadi hakim, ataupun nak jadi wali nikah. Layaklah. Dosa besar dia tak buat, dosa kecil pun boleh kata tak buatlah. Ini warak tingkat fiqh. Seterusnya warak peringkat tasawuf. Ada 3 lagi peringkat di atas. Peringkat yang kedua, warak orang-orang soleh, warak para solehin. Yang ni perkara-perkara yang syubhat pun dia tak buat. Benda ni tak confirm. Boleh jadi sah, boleh jadi halal, boleh jadi haram. Disebabkan syubhat, dia elak. Bukan kata dosa besar memang tak buat dah. Dosa kecil pun memang dia usaha tinggal, tak buat. Yang syubhat pun dia tinggal. Naik satu makam lagi. Seterusnya warak peringkat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dia ni bukan kata perkara syubhat, perkara yang boleh, yang diharuskan pun dia tinggalkan. Contohnya bersembang banyak. Bila bersembang lama-lama, dia mula-mula sembang tu bagus, lama-lama dia mula jadi tak bagus. Dia takut jadi yang tak bagus tu, jadi dia sembang tu tak lama. Padahal bersembang ni boleh, bukan kata salah. Benda yang diharuskan, benda yang diharuskan pun dia tinggal, punya jaganya. Ni warak peringkat muttaqin. Dan ada satu lagi warak peringkat orang-orang siddiqin. Yang ni warak peringkat makrifat, warak peringkat cinta Allah. Dia berpaling selain kepada Allah Ta'ala. Dia hanya memandang Allah Ta'ala saja. Yang ni pelajaran ni dalam kitab Tauhid, kitab cinta baru kita masuk. Jadi ada 4 peringkat warak. Peringkat yang pertama peringkat fiqh. Peringkat yang 3 lagi peringkat tasawuf. Perbezaan antara wilayah tasawuf dengan wilayah fiqh. Contohnya, dalam soal ibadah sembahyang, sembahyang kita ni dikira okey pada fiqh apabila cukup syarat-syarat, cukup rukun-rukun, kita tak buat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang.
Pada fiqh lulus ke tidak? Lulus. Wilayah fiqh setakat itu saja. Tapi bila bicara menurut wilayah tasawuf, yang tu tak cukup lagi. Wilayah tasawuf dia nak kena ada khusyuk, nak kena ada tawaduk, nak kena ada cinta, nak kena ada takut dan harap. Ada banyak lagi benda-benda nak kena ada. Jadi fiqh tadi dia peringkat lulus. Yang tasawuf tadi dia peringkat kualiti. Macam kita ambil periksa SPM, ramai orang lulus. Lulus ramai. Tapi yang berkualiti, yang dapat A banyak, tak berapa ramai. Jadi yang tasawuf ni yang A banyak tu. Yang fiqh tadi dia nak bagi lulus saja. Lulus selesai wilayah fiqh. Nak bagi dapat kualiti A banyak, yang tu wilayah tasawuf. Apakah 3 kepercayaan Aristotle, Al-Farabi dan Ibn Sina dan juga Ibn Rushd yang dipandang kufur oleh Imam Al-Ghazali? Ibn Rushd ni dia hidup selepas zaman Imam Ghazali, tapi dia sokong yang Aristotle, Al-Farabi dan Ibn Sina. Yang pertama, mereka ni percaya alam ini qadim. Maksudnya alam ni asal-asal memang dah ada dah. Sedangkan menurut ajaran Islam, asal-asal dulu makhluk belum ada lagi. Yang ada hanyalah Allah. Selepas itu barulah Allah jadikan makhluk. Maksudnya alam ini dijadikan kemudian, dia tidak qadim. Tapi Aristotle, Al-Farabi dan Ibn Sina kata alam ni qadim. Bagi Imam Ghazali, pandangan yang ini kufur. Pandangan ini tertolak. Yang kedua, mereka percaya ada perkara-perkara tertentu yang perkara-perkara yang terperinci yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan dia tahu perkara yang besar-besar saja. Perkara yang juz'i Tuhan tak tahu. Tapi kalau ikut ajaran Islam, Allah dia tahu semua. Perkara besar ke, perkara kecil ke, semua dia tahu siap-siap sejak azali. Dia tahu siap-siap dah. 100% dia tahu. Apa yang akan berlaku semua dia tahu dah. Jadi pandangan yang ni pun Imam Ghazali tolak. Dia kata yang ni pandangan yang kufur. Sebab kalau kita percaya yang ni, maksudnya kita menyembah Allah yang tidak maha mengetahui. Yang ketiga, mereka ni juga percaya pada hari akhirat nanti yang akan dibangkitkan roh saja. Jasad kita tak dibangkitkan dah. Sedangkan menurut ajaran Islam, pada hari akhirat nanti yang dibangkitkan roh dan jasad sekaligus. Kalau masuk dalam syurga nanti, roh dan jasad sekaligus. Jadi inilah 3 pandangan Aristotle, Al-Farabi dan Ibn Sina yang ditolak oleh Imam Al-Ghazali. Seterusnya, apakah ilmu-ilmu yang merupakan jalan ke akhirat? Ilmu dalam agama ni banyak, tapi yang sebenar-benarnya ada 2 ilmu saja yang merupakan jalan ke akhirat, iaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Apa benda ilmu mukasyafah ni? Ilmu mukasyafah ni ialah ilmu batin, ilmu dalaman, ilmu kerohanian, ilmu ma'rifatullah. Yang tu akan kita sentuh dalam kitab tauhid nanti. Kata sebahagian orang-orang arifin, orang-orang arif, orang yang tak ada bahagian daripada ilmu mukasyafah ini, ilmu mukasyafah ni dia tak tahu langsung, aku khawatir akan buruk kesudahannya. Sekurang-kurangnya kena mengakui kewujudan ilmu itu dan akur kepada ahli-ahli ilmu mukasyafah. Jadi nak capai ilmu mukasyafah ni, hati kenalah bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Apakah ilmu muamalah? Ilmu muamalah ni ilmu tentang hati, yakni tentang sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah. Tersilap tulis tu. Satu tu mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Satu lagi mazmumah, sifat-sifat yang dikeji. Contoh-contoh sifat mahmudah ni, sabar, banyak bersyukur, mencintai Allah, takut dan harap akan Allah, zuhud, ikhlas, tawakal dan banyak lagi. Contoh-contoh sifat mazmumah, suka dengki, suka disanjung-sanjung, marah kepada takdir, bersikap takbur, riak, terlebih sensitif, cepat panas baran dan sebagainya. Dan hukum belajar ilmu muamalah ni adalah fardu ain, semua orang mesti belajar. Macam mana kita nak kenal pasti, nak mengekang dan menundukkan sifat-sifat mazmumah ni? Kenalah belajar, kena tahu dan faham akan tanda-tanda dia.
Sebab-sebab dia dan cara-cara menghilangkan dia. Apakah bahayanya kalau kita tak tahu semua itu? Besar kemungkinan kita ni dah terkena pun sifat mazmumah tu, tapi kita tak perasan. Selama hari ini kita duk amal sifat mazmumah tu, sebab kita tak tahu tanda-tanda dia. Siapakah imam-imam mazhab fiqh yang ramai pengikutnya? Itu kita baca sendirilah. Apakah kualiti penting yang ada kepada 5 imam mazhab fiqh ni? Mereka ni orang yang abid. Maksudnya ahli ibadah, suka beribadah dan banyak beribadah. Yang kedua, mereka ni alim. Maksudnya banyak ilmu agama. Yang ketiga, mereka ini orang-orang yang zahid. Maksudnya zuhud, tidak terpengaruh dengan kehebatan keduniaan. Yang keempat, mereka yang 5 orang ni faham akan kepentingan umat. Mana yang lebih penting, mana yang penting-penting, mana yang kurang penting. Yang kelima, mereka ni juga ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata-mata. Apakah maksud mengharapkan wajah Allah? Dalam pelajaran kitab Tauhid kita sentuh. Bab yang ketiga, ilmu-ilmu yang tercela. Saya lompat yang tu, baca sendirilah. Sebab nak baca semua ni tak sempat habis. Bagaimanakah pembahagian ilmu nujum? Ilmu nujum ni ada 2 jenis. Satu jenis tak dibenarkan oleh Islam, satu jenis lagi dibenarkan. Yang tak dibenarkan dalam Islam ni, ilmu nujum ni perbintangan yang berkait dengan nasib, untung nasib. Yang tu tak boleh. Ilmu nujum yang boleh ialah tentang perjalanan bintang-bintang, peredaran matahari, nak kira tarikh semua. Yang tu boleh. Yang tak boleh yang berkaitan dengan untung nasib. Seterusnya, muka surat 18. Apakah istilah-istilah yang sudah terubah maksudnya? Antaranya istilah fiqh. Pada zaman Nabi Muhammad dulu maksud dia lain, tapi kemudian berubah jadi maksud lain. Yang kedua, istilah ilmu. Yang ketiga, istilah tauhid. Yang ketiga, istilah tazkir. Yang kelima, istilah hikmah. Yang ni tuan-tuan baca sendiri, sebab nama pun ulangan. Seterusnya, tahap-tahap pelajaran ilmu agama pada zaman Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali dia bagi contoh-contoh. Dalam ilmu tafsir Quran, peringkat yang paling bawah kalau orang tu nak jadi ulama lah, kitab apa dia kena selesai. Peringkat pertengahan, kitab apa dia kena selesai. Peringkat tinggi, kitab apa dia kena selesai. Begitu juga dalam ilmu hadis, ilmu fiqh dan ilmu kalam. Seterusnya, bab yang keempat, tentang perdebatan dan bahaya-bahayanya. Adakah perdebatan agama ni tak dibenarkan? Perdebatan dalam agama ni dibenarkan, tapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Sebab apa? Pada zaman Imam Al-Ghazali, ulama-ulama sibuk dengan perdebatan. Masing-masing nak tunjuk handal. Jadi di sana ada disenaraikan bahaya-bahaya perdebatan. Yang tu pun baca sendiri. Bab yang kelima, adab-adab penuntut ilmu dan juga adab-adab mursyid. Kita sebagai penuntut ilmu, yang pertama, kita kenalah berusaha membersihkan hati. Yang kedua, kita kenalah bagi masa untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, kita janganlah bersikap sombong terhadap guru. Yang keempat, kalau kita ni baru-baru nak belajar, elakkan daripada hal-hal yang khilaf. Sebab hal-hal yang khilaf ni dia banyak pandangan, nanti kita akan jadi keliru. Jadi keliru, pelajaran kita pun kita tak minat, kita akan sibuk dengan hal-hal khilaf. Yang kelima, dalam ilmu agama ni kena belajar seluruh ilmu agama tu, yang asas-asasnya. Tak boleh nak tumpu satu bidang saja terus. Kena ambil semuanya yang asas-asas. Lepas tu kalau nak tumpu satu bidang pun, barulah sesuai. Yang keenam, kenalah kita bagi tumpuan kepada ilmu yang lebih penting berbanding ilmu yang penting-penting. Yang ketujuh, belajar ni kena ikut tertib sukatan pelajaran. Yang ke-8, kita kena faham satu-satu ilmu ni kemuliaan dia tu setara mana. Yang ke-9, niat menuntut ilmu hendaklah kerana Allah. Yang ke-10, kita kena tahu nilai dan peranan ilmu itu di sisi Tuhan. Adab-adab seseorang guru, adab-adab mursyid pula. Yang pertama, guru ni kenalah bersifat kasih sayang terhadap pelajar-pelajarnya.
Yang kedua, guru ni kenalah ikhlas mengajar, menyampaikan ilmu kerana Allah, mengharapkan wajah Allah semata-mata. Apa maksud dia? Dalam kitab tauhid. Yang ketiga, guru ni kenalah berusaha mengawal sukatan pelajaran seseorang murid. Takut murid ni nanti dia tercelaru ataupun menyeleweng. Yang keempat, guru hendaklah bijaksana ataupun berhikmah dalam menegur murid. Yang kelima, guru janganlah merendah-rendahkan mata pelajaran lain. Ni kita belajar tafsir Quran, mereka belajar ilmu hadis. Apa nilai ilmu hadis? Hadis rendah daripada Quran. Jadi ilmu kita ni lagi handal, jadi pelajaran kita lagi baik. Dia tak boleh cakap macam tu. Semua ilmu agama pun dia saling kait-mengait. Yang keenam, guru kenalah mengajar murid-murid dia ikut tahap dan kesesuaian murid. Yang ketujuh, murid-murid yang singkat kemampuannya. Ada sebahagian murid dia memang tak boleh nak pergi jauh. Jadi guru-guru ni kena pandai-pandai lah. Jangan letakkan ilmu yang tinggi-tinggi kat dia. Yang ke-8, guru yang mengajar ni kenalah berusaha nak amalkan apa yang dia sampaikan. Bab yang ke-6, tanda-tanda ulama akhirat. Ulama ramai, tapi yang mana ulama akhirat? Antara tanda-tanda dia kita nak kenal. Yang pertama, ulama akhirat ni kalau betul dia ulama akhirat, dia tak akan cari kemewahan dunia melalui ilmu agama dia. Yang kedua, dia akan cakap serupa bikin. Yang ketiga, dia bijak mengutamakan ilmu mana yang lebih penting berbanding ilmu yang penting-penting. Yang keempat, kalau betul dia ulama akhirat, dia akan hidup zuhud. Yang kelima, kalau betul dia ulama akhirat, dia akan tak akan terpengaruh dengan pemerintah. Yang keenam, kalau betul dia ulama akhirat, dia sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Yang ketujuh, kalau betul ulama akhirat, dia akan banyak bagi perhatian tentang ilmu yang berkait soal hati. Yang ke-8, dia akan berusaha keras untuk menguatkan al-yaqin. Al-yaqin ni panjang nak cerita. Kita ingat, imbas baliklah sendiri-sendiri. Yang ke-9, kalau betul ulama akhirat, nampak warak dia tu pada diri dia. Yang ke-10, dia akan ambil berat tentang pelajaran sifat-sifat mazmumah, sebab dia takut terkena sifat mazmumah tu. Yang ke-11, dia akan lebihkan pemahaman dan penghayatan berbanding hafalan, walaupun kedua-duanya penting. Yang ke-12, dia akan menjauhi perkara-perkara bid'ah. Yang di bawah tu tanda-tanda seseorang tu ulama dunia, sebaliknya daripada tanda-tanda ulama akhirat tadi. Bab yang ke-7, bab yang terakhir. Apakah bukti bahawa akal itu sesuatu yang mulia? Kita belajarlah dulu. Ilmu ni benda yang mulia. Pada bab yang pertama, disebabkan ilmu ni benda yang mulia, dia letak dia di mana? Dia letak dia pada akal. Rumah ilmu ni pada akal. Oleh kerana ilmu ni benda mulia, rumah dia pada akal, jadi akal tu pun mestilah mulia juga. Kalau tidak, benda yang mulia dia tak boleh duduk dalam rumah yang tak mulia. Yang tu salah satu hujah nak mengatakan akal kita ni mulia. Oleh kerana akal kita ni mulia, dalam pelajaran tauhid nanti, kita selain daripada menggunakan dalil-dalil Al-Quran, hujah-hujah daripada As-Sunnah, kita akan gunakan hujah-hujah daripada akal. Sebab akal ni benda mulia. Hujah-hujah ni kita nak gunakan untuk kita mengenal Allah, untuk kita ma'rifatullah. Sepadanlah. Al-Quran mulia, As-Sunnah mulia, akal kita pun mulia. Tiga-tiga kita akan guna untuk mencapai ma'rifatullah tu nanti. Pengertian akal yang tu pun boleh baca sendiri. Jadi setakat itu sajalah. Kita punya imbas kembali 16 kali kuliah kita, kitab ilmu, dan pada malam ini kita khatamkan kitab ilmu kita. Muka surat yang akhir sekali, muka surat yang ke-28. Pada penghujung kitab ilmu ni, Imam Al-Ghazali pun menulis. Apa kata Imam Ghazali? Telah sempurnalah kitab ilmu, yakni kitab pertama daripada 40 kitab dalam kitab Ihya ni, dengan pujian dan nikmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad SAW,
dan kepada setiap hambanya yang terpilih dari kalangan penghuni bumi dan langit, di mana akan disambung pula selepas ini dengan kitab Qawaidul Aqaid. Qawaidul Aqaid ni kitab tauhid lah, kitab akidah, insya-Allah. Segala pujian untuk Allah yang Maha Esa pada awal dan pada akhirnya. Jadi dalam pembelajaran kitab tauhid nanti kita akan sentuh tentang pelajaran sifat 20 mengikut cara Imam Ghazali. Pelajaran rukun 3, ilmu hakikat, ilmu ma'rifatullah, insya-Allah. Dia rasanya sekadar itu saja. Sekiranya ada salah dan silap sepanjang 17 kali kita berkuliah ini, saya mohon banyak-banyak maaf dan mohon teguran. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.